Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh melalui hantaran di Facebook memberikan reaksi terhadap isu penternakan babi susulan kenyataan media Sultan Selangor yang menegaskan ketidakberkenanannya terhadap aktiviti itu di negeri tersebut. Apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sampai perlu mengeluarkan kenyataan media untuk kali kedua, itu bermakna ada pihak yang masih gagal faham bahasa adab, bahasa undang-undang dan bahasa hormat kepada institusi raja. Menurut beliau, titah tuanku bukan sekadar cadangan politik, tetapi titah tuanku adalah pendirian jelas seorang raja pemerintah demi menjaga kepentingan negeri, rakyat, alam sekitar dan keharmonian masyarakat. Beliau menambah, malulah menjadi pemimpin rakyat kalau soal asas seperti hormat kepada Sultan pun masih mahu dipolitikkan. Ini bukan soal siapa menang debat, ini soal siapa tahu adat hidup bernegeri. Akmal menekankan, jika titah tuanku sudah jelas tidak berkenan, pihak terbabit harus berhenti berdalih. Jangan kerana mahu menjaga kepentingan politik sempit, institusi raja pula mahu dicabar secara terbuka. Bagi beliau, pemimpin yang baik akan mendengar titah dan memahami kebimbangan rakyat, sementara pemimpin yang angkuh akan mencari jalan untuk melawan walaupun sudah ditegur dengan jelas. Beliau turut menasihati supaya isu ini tidak disempitkan kepada sentimen kaum atau agama sahaja. Tuanku telah menyebut dengan jelas tentang alam sekitar, kos, sumber tanah terhad dan kepentingan ekonomi negeri. Itu semua hujah rasional, bukan emosi. Akmal khususnya menegur pemimpin-pemimpin DAP yang masih berdegil dengan amaran. Jangan uji kesabaran rakyat Melayu dan umat Islam dalam hal yang menyentuh titah Sultan. Politik ada batasnya. Adab kepada raja jangan sesekali dilanggar. Beliau menegaskan lagi, cukuplah. Hormati titah tuanku. Hentikan polemik ini. Jangan sampai rakyat melihat kamu bukan sahaja gagal memimpin, tetapi gagal beradab sebagai pemimpin dalam sebuah negeri beraja. Semalam, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan tidak berkenan sebarang penternakan babi dijalankan di Selangor dan mahu isu ini dihentikan sepenuhnya demi keamanan dan keharmonian rakyat.